Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kami berdua akan membentangkan tajuk peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam politik berkaitan dengan rumusan pelaksanaan penganjuran satu hari satu saranan yang kami telah laksanakan sebelum ni, tugasan 2. Saya Nuri Nabiah binti Yusuf dari kelas PPS 19. Dan saya Nuriddini Hanis binti Rafidi dari kelas PPS 19. Okey, berkaitan dengan konten yang saya telah lakukan di tugasan 2. Yang pertama ialah sorotan pelaksanaan saya. Tajuk konten saya dalam tugasan tersebut ialah keadilan dalam pemerintahan. Objektif utama saya ialah menyedarkan masyarakat tentang keadilan. Yang kedua, mengelakkan sikap diskriminasi iaitu pilih kasih. Contohnya penindasan orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi tidak adil lah benda tu. Yang ketiga, menjamin hak sama rata. Okey, saya lakukan penganjuran ni di kediaman IPG Kampus Ilmu Khas. Kaedah yang saya utamakan ialah kaedah multimedia, iaitu guna record menggunakan platform YouTube. Seterusnya, ini berkaitan dengan tindak balas media sosial yang saya dapat berkaitan dengan video saya. Pertama, saya dapat tontonan sebanyak 23 orang, like sebanyak 6 dan komen ada 2. Tu ada yang komen mengatakan video yang saya siarkan tu sangat bermanfaat dan ada mengatakan mantap. Jadi agak respon yang agak bagus lah bagi saya. Okey, seterusnya. Okey, refleksi saya berdasarkan video yang telah saya hasilkan. Pertama, mestilah saya rasa teruja lah sebab pertama kali saya buat konten ni dan pertama kali juga saya buat naik video saya di platform YouTube. Okay, jadi ni merupakan pengalaman baru saya lah. Kena upload video saya, tiba-tiba kena bercakap dalam khalayak orang ramai dan ramai audiens yang tonton video saya. Okay, yang kedua tu mestilah rasa berdebar. Lagipun saya bimbang konten yang saya sampaikan ni takut tak diterima oleh penonton atau audiens dan saya risau takut terpesong sebab politik ni sangat luas. Jadi saya bercakap tentang agama ni kemungkinan ada orang yang salah faham. Kemungkinan besar juga ada penonton yang merupakan ahli ulama'. Saya risaulah takut saya mencetuskan resis ke dalam bidang yang saya sampaikan ni. Takut orang salah faham ke. Risau juga. Okay. Seterusnya, kekuatan konten yang saya telah hasilkan. Yang pertama, berlandaskan sumber sahih Islam. Saya ada masukkan hadis dan ayat Quran dalam konten saya untuk menguatkan lagi fakta-fakta saya. Jadi konten yang berpaksikan Al-Quran dan Al-Sunnah bukan pendapat peribadi saya semata-mata lah. Jadi saya ada fakta yang kukuh. Yang kedua, saya menyentuh isu semasa dengan panduan agama. Keadilan dalam pemerintahan ialah isu realistik dan relevan dalam dunia politik moden yang sekarang lah. Yang ketiga, saya menggambarkan elemen ilmu dan nilai moral. Saya ni tidak hanya bincang teori politik Islam tapi juga nilai akhlak pemimpin. Contohnya macam zaman Nabi, Nabi kan seorang pemimpin yang baik, amanah, jujur. Yang keempat, saya menyampaikan mesej dakwah yang kuat. Saya menyuruh supaya masyarakat kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah dalam membuat keputusan politik. Supaya tidak berlakulah diskriminasi, itu pilih kasih atau ketidaksamarataan dalam politik. Seterusnya berkaitan dengan kelemahan video saya. Okey, yang pertama, ruang huraian yang saya sampaikan adalah sangat terhadlah kurang penyampaian huraian saya. Tajuk politik dalam Islam sangat luas
Tapi masa atau durasi video saya mungkin agak terhad dan fakta tu ada cuma tidak cukup untuk mengukuhkan lagi dan kuatkan lagi fahaman audiens yang menontonnya. Yang kedua, saya menyedari saya ni kurang elemen visual sokongan. Contohnya video lebih kepada penerangan individu. Bercakap depan kamera ni lah. Penonton mungkin cepat hilang fokus sebab tak ada hubungan sehala. Jadi saya hanya bercakap dalam video semata-mata tak ada respon dari mana-mana audiens. Maksudnya begitu. Yang ketiga, saya kurang elemen interaksi penonton. Video tidak ada segmen soal jawab. Jadi saya seorang je yang bercakap ataupun pendapat penonton atau ajakan refleksi. Mesej mungkin terasa sehala saja. Okey, seterusnya saya bercadang untuk menambah baik video saya untuk masa yang akan datang. Ialah pertama, saya akan tingkatkan daya tarikan visual. Contohnya saya akan masukkan teks, tipografi yang menarik. Macam yang memberi penegasan kepada visual saya. Contohnya guna warna merah ke untuk menambahkan lagi penegasan pada video saya. Iaitu, lepas tu saya akan letak lagi gambar atau animasi pendek yang membantu penonton faham isi penting. Okey, yang kedua, saya akan gunakan warna latar lembut dan font jelas untuk gaya dakwah yang tenang. Contohlah kalau berkaitan dakwah ni mestilah kita letak berkaitan dengan Al-Quran ke untuk menarikkan lagi perhatian penonton. Yang ketiga, saya akan tambah muzik latar lembut, nasyid, instrumental untuk suasana lebih harmoni. Mestilah berkaitan dengan agama. Kalau dengan pendidikan Islam ni mestilah pasal nasyid-nasyid kan baru yang menarik. Yang kedua, pastikan mesej kekal neutral dan hikmah. Saya akan tekankan bahawa konten bertujuan mendidik tentang keadilan Islam. Bukan menyentuh mana-mana parti politik. Jadi saya tak berniat nak resih apa-apa. Jadi saya akan fokuskan kepada pendidikan Islam sahaja. Seterusnya, saya akan menggunakan intonasi atau nada yang lembut dan beradablah dalam memberi pandangan supaya tak ada individu yang terasa hati ke macam mana ke dia faham kepada benda lain. Okey, seterusnya berkaitan dengan tajuk saya, keadilan dalam pemerintahan dapat dikaitkan dengan akhlak Rasulullah SAW. Jadi saya akan ceritakan sedikit sebanyak dalam kisah Nabi Muhammad SAW suatu ketika dulu. Seorang wanita bangsawan daripada Bani Makhzum mencuri. Beberapa sahabat mencadangkan agar hukuman diringankan kerana kedudukannya. Namun Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu ialah apabila orang bangsawan mencuri, mereka biarkan. Tetapi apabila orang biasa mencuri, mereka hukum. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini kita dapat simpulkan bahawa Nabi ni dia tak pilih kasih. Walaupun contohlah kalau Fatimah, anak dia sendiri mencuri makanan ke, dia akan potong tangan anaknya. Dia tak akan melihat pada kedudukan atau keluarga dia sendiri. Jadi tak adalah pilih kasih. Faham? Okey. Kesimpulannya, saya dapat simpulkan bahawa Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi panduan tertinggi dalam membentuk sistem pemerintahan yang adil dan beramanah. Melalui ajaran Islam, keadilan bukan hanya nilai moral, tetapi tanggungjawab besar seorang pemimpin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan rakyatnya. Ayat daripada surah An-Nisa ayat 58 mengingatkan bahawa setiap keputusan mesti dilandaskan keadilan. Manakala kisah Nabi Muhammad SAW menunjukkan contoh kepimpinan yang tidak memilih kasih dan menegakkan hukum Allah dengan tegas. Oleh itu, politik Islam bukan medan perebutan kuasa tetapi amanah untuk menegakkan kebenaran dan menjaga hak rakyat. Jika prinsip Al-Quran dan Sunnah dijadikan asas pemerintahan, insya-Allah lahirlah masyarakat yang adil, makmur dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Hanis untuk menyampaikan pandangannya. Dipersilakan. Okey, baik untuk saya untuk suratan pelaksanaan, saya mengadakan konten yang bertajuk ketamakan kuasa dalam politik. Jadi objektif yang kita dapat dalam video sebelum ini adalah kita dapat menanam kesedaran sivik antara dalam masyarakat, terutamanya dalam memilih pemimpin di kalangan kita. Seterusnya adalah mengajak masyarakat untuk lebih kritikal. Maknanya kita berfikir bahawa dan kita menilai seseorang itu untuk menjadikan dia sebagai pemimpin kita kelak. Dan juga mendorong rakyat untuk bertanggungjawab. Bertanggungjawab maksudnya dalam mencari dan juga menilai seseorang seperti yang kita mahu supaya tidak berlaku kemusnahan lah dalam negara kita. Jadi tempat yang saya laksanakan adalah di IPG Kampus Ilmu Khas dan saya menggunakan kaedah multimedia iaitu melalui saluran YouTube. Jadi tindak balas media penonton, saya mendapatkan tontonan sebanyak 22 tontonan dan like seramai 4 orang dan subscribe selama 3 orang. Banyak juga tu. Jadi apa refleksi yang saya dapat daripada video yang saya buat? Yang pertama adalah sepanjang proses saya menyiapkan video ni, saya sedar bahawa menyampaikan isu politik ni bukan sekadar berkongsi pendapat dan dia akan memberikan nasihat untuk bagaimana kita memilih seorang pemimpin yang adil dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, saya mula sedar bahawa ramai lagi orang yang di luar sana mungkin dia akan sedar tahu tentang ketamakan kuasa tapi tidak tahu macam mana nak bersuara. Jadi video ni lah saya merupakan satu usaha kecil untuk saya membuka ruang perbualan dan membincangkan ciri-ciri pemimpin yang ketamakan kuasa, gila kuasa. Jadi saya fikir mungkin cara ini membantu. Yang ketiga adalah antara cabaran utama semasa menghasilkan video ini adalah mencari keseimbangan antara fakta dan juga emosi. Sebab saya tak nak kalau video ni dia jadi serangan politik semata-mata tapi benar-benar menyentuh kesedaran. Maksudnya dekat sini saya nak membincangkan tentang hal-hal sekarang tanpa menyentuh isu-isu yang sensitif politik pada masa sekarang. Jadi dalam kekuatan video saya ni, yang pertama adalah memberi sandaran agama yang kukuh. Topik ketamakan kuasa ni bukan sekadar isu politik. Ia juga isu akhlak dan amanah dalam Islam. Sebab apa? Sebab saya membawakan dalil dan juga hadis untuk menghubungkan isu politik dengan prinsip agama, iaitu agama Islam lah. Dan ini menjadikan video saya bukan hanya bersifat kritikan sosial tapi juga nasihat keagamaan. Yang kedua adalah mengubah isu politik menjadi dakwah. Politik ni dia selalu disering dilihat sebagai kotor dan jauh dari agama sebab sekarang ni kan isu politik ada yang pemimpin yang tidak adil dan tidak mengikut ajaran yang betul. Tapi dengan membawa dalil dan hadis yang terdapat dalam Al-Quran ataupun buku-buku hadis yang sahih lah. Saya lah telah menjadikan isu ini sebagai lapangan dakwah. Jadi terbuka kepada semua Islam untuk mempelajari isu-isu politik. Seterusnya ialah ia menyampaikan mesej bahawa Islam bukan hanya di masjid tetapi juga di pentas kuasa dan kepimpinan. Jadi kita nak mendengar isu politik ni bukanlah sekadar nak pergi ceramah di surau, tazkirah di surau. Melainkan dalam video YouTube seperti saya buat tu pun ada mengandungi maklumat-maklumat yang kita perlu sedar tentang politik masa kini.
Jadi, okay. Kelemahan untuk video ini, penyampaian saya terlalu padat atau berat, iaitu penuh dengan fakta-fakta tentang politik. Jadi, kalau terlalu banyak fakta, dalil dan ataupun istilah-istilah yang berat, penonton macam akan mudah hilang fokus. Dan mereka mungkin fikir itu adalah sama seperti video ceramah ataupun penceritaan yang bukan menyentuh perasaan. Hanya sekadar bercakap kosong. Seterusnya adalah fokus mesej kurang jelas. Video tu mungkin cuba sentuh terlalu banyak isu, iaitu politik berkaitan dengan masukkan isu agama, masukkan masyarakat, sistem. Akhirnya mesej utama yang saya nak sampaikan tu mula menjadi kabur. Jadi macam Tak jelas. Ha? Tak, maksudnya tak jelas lah video yang disampaikan tu. Ya, betul. Susah untuk orang tengok mana satu tajuk dia. Okay. Jadi cadangan penambahbaikan untuk video saya akan selang-selikan dengan analogi, kisah atau soalan retorik untuk tarik perhatian dan beri kesan emosi. Sebab kebanyakannya kanak-kanak zaman sekarang suka kan kisah-kisah zaman Rasulullah dahulu, dan saya akan kaitkan dengan video-video saya tu dengan berkaitan apa yang isu yang kita dibincangkan. Seterusnya adalah penambahbaikan 2. Tetapkan satu mesej utama yang jelas. Contohnya, kuasa adalah amanah, dan pastikan semua isi menyokong mesej itu. Jadi saya nak semua orang melihat kepada satu tajuk yang saya bentangkan dan akan melihat apa yang saya nak jelaskan dengan lebih terperinci. Jadi akhlak Rasulullah yang kita boleh lihat di sini ialah Rasulullah SAW dia tidak gila puasa. Sebab kenapa? Sebab dia menolak jawatan apabila tidak sesuai. Walaupun baginda adalah pemimpin yang paling layak, baginda tidak pernah langsung meminta untuk jadi pemimpin ataupun jawatan yang dipegang. Sebab dalam hadis pun dah cakap, dah dijelaskan, wahai Abdul Rahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jawatan, kerana jika engkau diberi jawatan tanpa memintanya, engkau akan dibantu oleh Allah. Tetapi jika engkau diberi kerana memintanya, engkau akan ditinggalkan tanpa pertolongan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pengajarannya dekat sini, kuasa ni dia bukan untuk diminta, tapi dia diberikan atas dasar amanah untuk kelayakan. Rasulullah menolak budaya melobi, iaitu gila kuasa untuk jawatan. Jadi kesimpulan sepanjang saya buat video ni, saya belajar bahawa kuasa adalah satu ujian yang sangat besar. Jadi bukan semua orang yang berkuasa zalim, tapi terlalu ramai yang lupa bahawa kuasa ni adalah milik Allah, bukan milik manusia selamanya. Saya harap mesej ni mampu menyentuh hati masyarakat agar kita bukan sekadar menilai pemimpin, tetapi juga memperbaiki diri kita sebagai rakyat yang mempunyai tanggungjawab. Okay, sekian. Terima kasih. Okay, sekian saja daripada kami berdua. Semoga video yang kami telah sampaikan ni bermanfaat kepada semua orang, insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.